Assalamualaikum, salam sejahtera. Okay, jumpa lagi dalam teknik-teknik ternakan secara kecil-kecilan dekat kawasan belakang rumah ni, terutama sekali dekat kawasan perumahan ni. Kalau kita tinggal dekat kampung ni, ruang banyak. Kalau kita tak buat ternakan ni, rugi. Sebab ruang yang ada tu kita tak gunakan sepenuhnya. Kalau duduk taman ni pun, kita dah berebut ruang dengan jiran, dengan ruang yang kita ada ni, sebenarnya tak ke mana pun. Tapi kalau kita gunakan juga ruang apa yang kita ada ni dekat belakang rumah, depan rumah, insyaAllah ada jugalah rezeki yang akan datang tu. Okey, untuk video kali ni saya nak kongsi juga pump ni. Kalau ikut daripada tahun ni sajalah, untuk tahun ni saja, daripada awal tahun hinggalah ke hari ini, berapa banyak yang dah rosak. Okey, ni dah 2 biji, termasuk dengan yang hari ni. Ni lagi sebiji. Dah 3 biji dah yang dah rosak. Yang ni kira kos lah. Kos yang kita tak tahu bila-bila saja boleh rosak. Okey, untuk pump sobo ni, model sobo ni, berapa lama boleh tahan? Ikut pengalaman saya, dia boleh tahan sehingga setahun lebih. Dan ada juga yang boleh tahan sampai 3 tahun. Tapi dalam masa 3 tahun tu, dia akan jadi kurang efisien sikit. Kita ada perlu maintenance juga. Okay, contohnya macam impeller ni. Impeller ni, macam kipas dia ni, dia kadang-kadang dia akan jadi loose. Dia akan jadi loose macam ni. Dia tak boleh nak pusing dah. Dia jadi loose. Okey, ini adalah salah satu kelemahan pump sobo lah. Yang ni memang semua pump pun dia akan ada juga hakisan di sini ni. Hakisan ni akan menyebabkan dia loose dan pump ni tak berjalan. Okey, tu masalah lagi satu. Okey, masalah yang lagi satu, yang macam pump ni pula, yang tadi masalah impeller, dia punya kipas tu. Okey, masalah yang ni pula, impeller dia cantik. Impeller dia cantik, boleh pakai lagi. Kipas dia ni, elok lagi. Kalau nak buat spare part pun, nombor 1, boleh simpan. Tapi masalah dia akan jadi di sini pula. Kalau orang yang selalu guna pump-pump macam ni, dia cukup faham lah. Dia akan jadi dekat sini. Dah putih pun, nampak. Dia akan reput di sini. Berbahaya jugalah sebab dia menggunakan elektrik. Kalau guna solar tu tak kisahlah, kita short sikit saja. Tapi kalau yang macam ni berbahaya jugalah. Takut spark dekat badan kita ataupun spark dalam rumah. Kalau dia putus macam ni. Tapi daripada pengalaman saya lah, selama saya buat yang dah putus macam ni pun, sebenarnya dia tak short sampai dalam satu kolam tu. Tapi kalau kita celup tangan, kita akan rasa juga vibration elektrik tu. Bahaya juga tu. Kalau dia spark satu badan, mampu tak ada siapa tahu. Kita kerah aja di luar ni. Berbahaya. Kena cek dulu. Jadi kalau pump macam ni, walaupun dia rosak ke tak rosak ke, kita kena cek dululah. Kalau tengok dah condition tak apa-apa elok tu, lebih baik kita tukar yang baru. Jangan sampai jadi macam ni, sampai dah putih, sampai dah rosak, masalah. Okey. Itu satu. Okey, kalau ikut yang masalah yang ketiga ni, sama juga. Yang ni saya kecil sikit. Dia di sini. Wire dia. Dia nak putus. Jadi dia spark di sini. Dan macam saya katalah, yang ni 2 sekali. Sama juga. Impeller dia dah memang haus lah. Dia memang makan lah. Tak boleh buat apa dah. Magnet pun dah terlekat dalam tu. Dia jadi loose. Lepas tu, lagi satu, kalau dah lama-lama dia punya batang sub yang dalam impeller ni, impeller yang dalam batang impeller ni, dia akan haus di sini. Jadi yang ni kita boleh DIY lah. Kita cari besi yang sama saiz tu, kita pergi kat DIY, adalah saiz-saiz yang sama macam ni, kita potong agak yang sama, kita akan masuk, boleh buat ganti. Tapi kalau yang macam ni, kalau yang dah putus dekat sini, memang tak boleh buat DIY lah, sebab dia punya kabel ni pun dah kerah. Masalah lah. Okey, tinggalkan bab ni. Okey, untuk sekarang ni dah 3 biji dah rosak untuk tahun ni saja. Jadi sekarang ni saya dah dapat dah satu pump yang baru dari brand Sobo juga. Saya ni memang peminat Sobo pun. Okey, Sobo. Sebab satu, dia tahan lama juga, tahan lasak juga. Dan dia harga dia memang harga mampu milik.
memang berpatutan lah kita nak buat ternakan yang macam ni. Okey, untuk harga yang sebiji macam ni WP2880 ni, okey, kalau WP2880F kita akan dapat yang macam ni. Okey, kita akan dapat filter yang dekat atas ni. Kalau dia tulis dekat sini WP2880 saja, maksudnya kita akan dapat pump ni saja. Okey, package yang saya beli ni pump ni sajalah. WP2880 dapat pump ni saja. Pump ni kita boleh buat untuk macam untuk filter sebagai water pump, memang sesuai. Okey, daripada segi harga dia lebih kurang tak sampai pun RM30. Boleh tengok dekat komen dekat bawah tu, description dekat bawah tu, saya ada kongsi link untuk buat pembelian pump ni. Jatuh dalam kolam lah. Okey, untuk pump ni saya beli baru lah. Saya dapat standby untuk ganti yang pump ni. Baru buat sambungan. Keluar pagi tadi, tengok dah tak jalan dah. Baru sambung sikit. Okey, yang ni kira macam kos yang selalu kita kena tanggung lah. Kos ni taklah selalu sangat. Cuma lebih kurang dalam setahun sekali dia akan ada masalah-masalah yang macam ni yang kita kena tanggung. Okey, ini adalah sebenarnya kos ni tak membebankan sangat kalau kita buat dalam ternakan secara kecil-kecilan ni. Ataupun sebab kita menggunakan elektrik, lebih baik kalau kita gunakan solar pun cantik juga. Saya pun teringin habis tu nak pakai solar pun, tapi belum sampai masa dia lagi. Mungkin satu hari nanti saya akan review pula untuk solar pula. Tengok ramai juga yang dekat luar tu duk promote solar sekarang ni kan. Okay, sekarang ni untuk pump yang baru ni saya cuma kerat plug dah ada sana, yang dah sambung tu dia dah lama punya, saya cuma kerat dan saya sambungkan pump yang baru. Dalam kok semen ni ada anak-anak benih ikan tilapia yang saiz 2 inci lebih, ada yang 3 inci dah dalam ni. Okey, siap. Macam ni. Saya akan sambungkan dan saya akan buat filter. Sambung pada filter. Okey, ini adalah antara perkongsian saya lah untuk video kali ini. Berapa banyak dah, berapa biji dah pump ni yang sudah tukar. Untuk tahun ni saja dah 3 biji. Kalau dah harga RM20 katanya, RM30, dah RM90. Contohnya kalau kata sebiji ni dah RM30. Kalau korang tengok dalam daripada harga pasaran ni sebenarnya tak sampai pun dalam RM30. Ada juga seller-seller yang jual pump yang macam ni WP2880 ni hanya dalam 25 hingga ke RM28. Korang boleh survey lah. Okay, saya akan letakkan link dekat bawah tu. Kalau nak dapat nak beli pump macam ni, okay, saya alu-alukan. Sebab saya sendiri pun menggunakan pump subur ni. Pump subur ni memang terjamin lah daripada dulu sampai sekarang ni. Saya bukan nak promote, tapi inilah pump yang saya guna selama ni untuk buat dalam ternakan secara kecil-kecilan ni. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera.